Supaya kita dapat jalankan kita punya sesi live trading bersama dengan student untuk bagi diorang profit malam ni. So aku rasa terpanggil untuk membantu semua community untuk trade sama-sama dengan aku. Sebab kalau tak ada aku rasa Malaysia ni kucak-kacir tak ada signal daripada Zikri. Kita ready, okay? Jom. Okay, hai, Assalamualaikum guys. Malam ni kita seperti yang dijanjikan, aku tunaikan janji aku malam ni. Kita buat live trade bersama dengan grup community aku malam ni. And aku dah masuk first setup. First setup aku, the real zone adalah dekat atas ni. Okay, so aku akan masuk. Aku still dalam progress aku punya 100 USD punya account, which is aku dah growkan 30%. Sekarang okay, aku masih dalam journey untuk growkan hari ni 100 USD. Cuba dari Isnin account besar, Selasa account ni makin kecil. Bukan sebab kita tak profit, sebab kita nak growkan account. Bukannya kita deposit makin besar, tapi kita deposit makin kecil, but still we make profit. So kita tengok macam mana result dia malam ni yang akan terjadi. Ni live trade kita lakukan. Ni account baru lah. So kita tengok macam mana perjalanan untuk malam ni. Okay, zone aku adalah berada pada atas ini, dekat area sini zone aku. Jadi kita tengok sama ada kalau dia open satu pattern yang membuatkan untuk makan continuation buy dan break pada zone ni, which is fake out ni dah tak valid, dia akan open satu pattern ni. Akan tetapi kalau dia buat satu pattern yang boom memang sedap. Jadi zone sell. Maksudnya reaction sell berlaku, kita sell. Okay, berbalik kepada waiting game. Kalau korang nak tanya apa-apa soalan, korang boleh tanya. Sikit lagi boleh ask. Macam tu lah. Sekarang ni kita tengah menghadapi floating. Bila kita tengah floating pun view kita makin tinggi. Ni untuk tarik view ni, untuk tarik view. Tapi kita ada position yang lazat ni. Kita ada position yang lazat. Kalau masuk ni macam mana? Hei, jangan nak macam tu kan. Ni account yang ketiga. Ni account yang semalam lah ni. Tengok account semalam, aku tunjuk kat korang. Account yang semalam kita trade tu, ni account 300 aku ada hold. Yang semalam kita buat live trade, flip 3 account. Tadi account pertama, ni account kedua. Dah capital 1000. And ni $44 pergi $548. Sekarang ni ini adalah account yang kita tengah trade. Kita masih ada lagi insurans dekat bawah sebab kita makan buy tadi kan. So kita tengok kalau dia tak berjaya untuk bagi, kita cuba untuk cut dan kita ride the trend lah. Tapi apa-apa pun aku nampak pergerakan market selepas pukul 10 baru dia akan pergi dekat bomb, dia pergi buy. Lepas dulu aku tengah tunggu M5 punya candle close dulu. Kita tengok macam mana. Depo minimum berapa nak sedar nak trade baru nak cuba. Depo 100 USD pun boleh. Depo 50 USD pun boleh. Tapi 50 USD ni dia macam, walaupun kita jaga MM, still dalam kategori high risk juga kalau bila kita open pun lot 0.02. 100 USD okey. Masih boleh ask ke sebab saya dah kena tengah tunggu M5 punya candle close. Kalau dia close dalam keadaan macam ni, kan ni kita punya dekat area sini. Cuba untuk hold. Kalau dia close dalam keadaan macam ni, pump satu lagi candle, kita cut. Kita tunggu untuk dia masuk semula dekat area sini. Cari pattern yang untuk kita makan, kita ride the trend. Tapi nampak gaya boleh jadi bump ke atas dulu, bump ke bawah balik. So macam semalam kita kena, betul tak? Kita kena semalam pun macam dia nak junam. Sekali dia betul-betul pergi ke right direction kita, which is buy, ride the trend. Okay, so sekarang ni tadi kita dah masuk sell, betul tak? Tapi bila kita nampak satu hint yang berlaku dekat market, which is kita tengok dekat H1 benda ni yang kita nampak. Okay, supposedly benda ni akan jadi adalah satu setup fake out dekat sini yang sepatutnya dia tak boleh candle ni close melebihi daripada zone sini. Tapi dia close dalam keadaan macam ni, bermaksud dia akan pergi atas lagi. Tapi disebabkan kalau dia close candle ni dekat area sini macam ni, maksudnya cantik lah H1 tu. Maksudnya dia boleh pergi bawah lagi lah, at least sampai sini. Which is aku target tadi dalam 90 pip punya setup lah. Tapi bila kita dah nampak satu benda yang
message yang market tu sampaikan tu apa, kita cuba untuk counter lah. So bila kita counter, sekarang kita dapat dalam 35 pip baru running. So kita tengok lah. Sebab belah sana lagi tak ada apa dah kita nak tengok. So sekarang ni kita just nak mengharapkan ATH je. Ataupun kita nak close sekarang. Cuba korang bagi tap-tap sikit. Korang komen sikit. Patut ke tengok close ataupun aku patut biar sampai market ATH malam ni. Bukan bang. Abang nampak tak dekat situ saya masuk B bang? Lagi satu layer. Lagi satu layer. Jom. Dia macam tengah charge ni, tengah isi minyak ni. Biar bro okey, kita biar okey, kita biar. Berapa ramai yang nak biar, berapa ramai yang nak close ni. Sekarang ni setup kita daripada kita kat sini tadi dah lebih kurang dalam 48 pips kita dapat. Okey, 48 pips. Terbang lagi penantian kita daripada tadi. Nampak ni. Kita dah dapat lebih kurang, kalau kita tengok lah dekat sini, kita dah dapat lebih kurang dalam 100 pip kita dapat. Mantap. 100 pip dia fly. Dia account sekarang 62 tengah running. 100% kita cuba close lah. Ataupun nak close sekarang ni. Kalau close all sekarang dapat 180, 179. Cukup 100% aku akan close all. Kita cuba untuk tahan sama-sama. Oi, 100%. Cepat. Tengok equity. 100% aku akan close all. Aku tinggalkan berapa layer je. Satu layer je ni. 100%. Cepat. 100%. Cukup 200 kita close. Okey. Jap. Okey. Aib. 200. Okey. Okey. Cukup 200 lagi. Lagi. Okey. Op. Okey. Keluar lagi satu layer. Lagi. Nak dapatkan 200 ni. Angkat sikit. Sekarang ni tinggal 2 layer. Cukup 200. Kita cukupkan 200. Sekarang tinggal 2 layer. Macam mana nak join copy trade bosku? Untuk pengetahuan korang, saya tak ada buat apa-apa copy trade sebab saya lebih prefer untuk korang trade, korang punya modal sendiri. Kalau tak ada ilmu, aku akan ajar daripada basic to advance. Aku ada buat free personal coaching. So, kenapa nak copy trade? Korang cuba untuk buat duit korang tu hasil daripada titik peluh korang sendiri. So, kalau andai kata kalau lost, kau tak adalah rasa macam blur. Faham? Itu adalah kau punya kuasa dekat tangan tu. Sebab trading ni dia adalah skill yang korang perlu develop. Dan kalau dah develop, maka kau akan mudah untuk buat profit dekat market. 100%. Almost 100% kita akan cuba close 100 pip. Set BE tidur. Masalahnya account ni tak 100% lagi ni. Come on guys. Okay, so korang boleh tengok kat sini. Daripada petang tadi, account ni aku deposit 100 USD, bukan tak ada loss, ada sikit. So sekarang ni dah 44 dolar aku profit. So sekarang ni kalau aku close all, aku akan dapat 190 USD. Tapi aku cuba untuk dapatkan 100%, which is 200 dolar lah. 200 dolar, 100 pergi ke 200, which is 100%, bersamaan dengan 200 dolar. So cukup 200 dolar hari ni. Ini adalah hari yang ke berapa kita flip account? Hari ke-5 kita flip account. Kita cuba lah malam ni. Digul nak meletup. Tambah lagi buy ATH ni. Viral ke? Kalau tak ATH ni? Korang hashtag ATH sekarang. Banyak lagi. Meledak. Gold tengah meledak. Account aku tengok 220 USD. Okay, tiba masa untuk aku close all account ni. Aku rasa tiba masa untuk aku close all lah. Betul tak guys? Aku dah cukup hold lama ni. Untuk aku close all ke live ni guys? Guys, komen guys. Ke dia nak sampai 3250? Ke dia nak sampai 3250? Guys, bantu guys. Close bang. Close all 3250. Close. Okey lah. Close. ATH bos, ATH. Akhirnya ATH. So tadi aku nak close lah video ni tadi. Tapi dia still fly mencapai kita punya target, which is ATH. Kita punya target malam ni ATH. Terima kasih dekat korang yang hashtag ATH malam ni. Terima kasih guys.
Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Hey. We want more. Hashtag satu kali guys. Hashtag ATH. Malam ni kita jadi agak greedy. 3240 dah sampai tapi kita tak nak angkat. Kita jadi greedy. Kita cuma mengharapkan sedikit luck untuk malam ni. Komen ATH. Kita cuma perlu mengharapkan sedikit luck saja untuk hari ni. Komen ATH satu kali please. Cuba korang bagi pendapat sikit. Aku patut close ataupun tidak sekarang ni. Aku patut close ataupun tidak. Dah capai dah ni target ni. Dah capai dah ni. Aku patut close ke tidak ni? Tolong. Ataupun ada yang sama-sama mengharapkan ATH untuk pecah lagi. At least 3250. At least. Ke ada yang mengharapkan lagi? Komen. Kalau ramai suruh aku hold, aku hold. Kalau ramai suruh aku close, aku close. Cepat. Aku tak nampak lagi korang komen. Aku patut close ataupun hold sama-sama dengan korang. Member aku pun dah tunggu kat kedai ni. Wey, tak ada yang hold ke? Tak nak aku teman ke? Let's go. Lagi. Korang share live ni dekat kawan-kawan korang yang share tadi. Let's go. Ada yang komen genapkan 100. Patut ke? 3250 ke? Patut aku close ke? Macam mana ni? Aku hold. Ada yang masih hold tak? Guys, call Trump guys. Suruh dia pump market sekarang. Call Trump sekarang. Let's go. We want more. Angkat ke? Nak angkat ke? 200. Okey, kita angkat hau. Jangan bahan. Aku pun ada rasa takut ni. Aku angkat hau dulu Kau jangan gelakkan tau. Okey dah ni. Kira okey dah ni. Aku hold lama Hold. Pergi jauh kan. 143 pip ni. Aku hold Kau jangan gelak Sikit lah. Kita keluar. Okey. 162. Kita cukupkan 200 lah. Kita cakap ke macam mana? Kita nak genapkan 100 ke 200 akaun ni tadi. Korang nak tengok Aku bagi tahu dekat group community aku. Masuk dekat community aku. Aku bagi tahu setiap hari aku growkan akaun berapa. Korang tengok Pak, $100 nak growkan hari ni. Journey dia aku update setiap hari. Aku close gentle. Aku tak claimnya. Aku bagi tahu aku close tau. Close. Cara lain berbeza dengan orang lain. Kalau korang nak belajar, free personal coaching aku ada buat tau dekat area KL. Siapa yang nak belajar, mari datang. Kita jumpa depan-depan area KL. Aku buat free je Free je. Tak payah bayar 3,000. Free. Abang ni tadi datang. Semalam aku ada buat juga. Tengok semalam abang ni kau tengok dia siap record lagi apa yang aku ajar tau. Faham tak? Group aku ni memang aku ada buat free je. Aku nak create community sekarang ni. Siapa yang nak sama-sama grow dengan aku, soon ada benda menarik aku nak bagi dekat korang. Ada benda yang special. Okay? Soon aku akan sewa satu penthouse. Aku akan buat satu gathering. Kita gather daripada pukul 7 sampai daripada maghrib sampailah pukul 12 malam. Kita buat live trade sama-sama. Siapa grow paling tinggi, aku belanja 3 orang iPad. Kau tengok Aku mengajar. Free je. Korang pergi masuk rumah biru aku. Nampak? Aku buat setiap minggu. Tanpa penat, tanpa lelah. Tanpa aku merungut. Aku jumpa. Sorang-sorang. Kalau hari tu sorang-sorang lah aku mengajar. Kalau hari tu 2 orang lah aku mengajar. Cina, India, Melayu. Aku tak kisah. Yang penting kalau kau nak belajar, kau datang. Kau pergi PM aku punya admin. Pak, free je. Ni abang-abang ni. Abang ni selalu masuk live aku. Dia selalu support aku. Terima kasih bang. Siapa yang dah ni, aku akan invite masuk dekat group Wasabi. Tu special. Boleh dikatakan elite-nya lah. Pak, aku mengajar depan-depan. KL dekat mana? Kau pergi PM aku punya admin. Aku nak ajar free je. Free. Aku tak ada charge. Kalau kau rasa ilmu aku ni value dia 3,000, 5,000,
terpulang. Tapi aku nak bagi benda ni free je. Aku nak tolong korang. Korang pergi serbu sekarang. Okay, kita tengok Aku perlukan 20 orang masuk dalam aku punya rumah biru sekarang. Aku akan post something yang korang akan bagi value dekat korang. Okay, aku perlukan lagi 20 orang masuk dalam aku punya rumah biru. Aku akan post benda ni. Free personal coaching slot area KL. Book your slot now. Sekarang. Aku perlukan 20 orang. Cukup 20 orang aku open slot ni. Okay guys. Sekarang ni panas guys. Aku nak close aku punya profit. Macam korang boleh tengok sekarang ni. Aku nak close aku punya profit, which is $10 ni aku nak angkat. Ni aku nak angkat. Sekarang ni 216. Lagi berapa dolar untuk aku cukupkan 200? Boleh tak kalau aku claim dalam video kali ni? Akaun aku dah berjaya grow 100%. Sebab lagi 20 dolar untuk aku cukupkan aku punya target, which is 100%. So aku rasa boleh aku claim 100% hari ni aku growkan akaun ni. Walaupun ni adalah akaun kecil, tapi kenapa aku bersemangat, kenapa aku rasa energetik untuk aku share benda ni dekat korang, untuk aku live sama-sama dengan korang, untuk aku buat video ni. Sebab aku rasa dalam 200 orang yang masuk malam ni, ada yang jana pendapatan dan ada yang buat duit makan untuk esok. Ada yang untuk survive untuk esok hari. Ada yang untuk bantu dia punya family. Ada yang mungkin live ni akan membantu ramai orang. Aku tak tahu. Okay? Aku harap aku dapat bagi value dekat korang malam ni yang bagus. Aku harap korang semua dapat manfaat apa yang aku share malam ni. Aku live daripada pukul 8.30 sampai pukul 12 malam. 8, 9, 10, 11, 12. 4 jam. Okay? 4 jam aku bersiaran dekat TikTok sama-sama dengan komuniti aku, and diorang pun faham aku, diorang pun sama-sama target dengan aku, which is aku tengah buy, diorang support aku buy. Aku rasa tak ada benda dah aku nak cakap dengan korang melainkan terima kasih. Terima kasih kerana korang semua support aku malam ni. Terima kasih sebab korang semua sama-sama target dengan aku malam ni. Aku minta untuk korang penuhkan aku punya group community 20 orang lagi. Sekejap aku check berapa orang lagi. Lagi 11 orang. Aku nak post benda ni dekat aku punya group community. Cepat. Korang tahu mana nak cari aku? Dekat bio ada jawapan dia. Kalau tak tahu macam kenapa tak keluar apa semua, korang pergi search je nama aku punya korang pergi search je dekat aku punya rumah biru. Search je, nanti korang akan nampak. So tak ada benda dah aku nak cakap melainkan terima kasih yang join live malam ni. Walaupun goal kita tak mencapai target ATH yang kita nak, which is tembus screen, tapi still dia berada pada paras level yang top, which is 3240. Aku journeykan aku punya perjalanan ni dalam sebuah video yang aku rasa satu hari nanti orang-orang baru yang rasa nak jadi padu dalam bidang trading, korang tengoklah video ni dan korang kena ingat, usaha tak mengkhianati hasil. Segala loss yang korang pernah hadapi sebelum ni, segala kerugian yang korang pernah hadapi sebelum ni, ingatlah satu hari nanti semuanya akan terbayar semula. Korang jangan give up. Hari korang pasti akan sampai. Teruskan perjalanan korang. Selepas hujan pasti ada pelangi. Faham tak? Selepas hujan pasti ada pelangi. Korang kena percaya. Sebab percaya itulah ramai orang tak ada dalam diri dia. Korang kena percaya yang diri korang luar biasa. Korang kena percaya yang diri korang bukannya pada level bawahan. Korang adalah level atasan. Assalamualaikum. Itu saja daripada saya untuk hari ni. Saya nak baca komen sekejap. Cuba korang komen sikit. Okay. Itu saja untuk saya daripada ni. Terima kasih untuk yang mana yang menonton dekat sini. Assalamualaikum.